Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi malam ni adalah malam kita buat kelas tambahan online. Okey, hari ni kita nak tengok bab 9 poligon asas. Okey, dan semua kelas kita dah pergi kepada pengenalan kepada poligon, dan sehinggalah sifat-sifat segitiga. So malam ni kita nak sambung kepada kejap kita nak sambung kepada sudut pedalaman dan sudut peluaran. Okey, so dalam bab ini kita bagi kepada dua. Yang pertama sudut pedalaman untuk segitiga dan yang kedua sudut pedalaman untuk segi empat ataupun sisi empat. Okey, sisi empat. Okey, ni segitiga lah. Kemudian segi empat. Okey, so segitiga kita ada segitiga sama kaki. Kalau sama kaki, kaki dia sama. Kemudian kita ada segitiga sama sisi. Kemudian kita ada segitiga bersudut tegak. Ya? Cikgu punya skrin tak nampak. Cikgu tak share skrin Tak nampak. Tak nampak Nampak. Ya. Tak nampak. Ya, tak nampak Ya, ya. okey. Kejap. Saya tegur je. Tak. Aduh. Oh, ya ke? Terima kasih Ali. Baik Ali. Ada? Dah. Alright. Ni. Hari ni kita nak pergi kepada poligon asas. Kemudian kita dah belajar itu sampai sifat segitiga. Okay, hari ni kita nak pergi kepada main yang paling utama sekali lah. Main konten dia lah. Konten utama dalam bab ini adalah sudut pedalaman dan sudut peluaran. So dalam sudut pedalaman dan sudut peluaran kita bagi kepada dua lah. Yang pertama sudut pedalaman dan peluaran untuk segitiga. Yang kedua sudut pedalaman dan peluaran untuk segi empat. Alright, ataupun sisi empat. Alright, so kita pergi kepada yang pertama dulu. Sudut pedalaman dan sudut peluaran bagi segitiga. Sudut pedalaman dan sudut peluaran bagi segitiga. Okey, untuk kelas 1 UTM saya dah cover yang ni. Saya sempat cover hari last hari tu. Hari apa? Tak ingat dah cikgu. Hari Khamis, hari Jumaat. Itulah satu masa. Tapi tak apalah, dengar sekali lagi. Alright, apa tu sudut pedalaman dan apa itu sudut peluaran? Okey, sudut pedalaman ni ialah sudut yang berada di dalam segitiga ataupun segi empat. Okey, so awak nampak ni A, B, C, D ni. Okey, so sudut pedalaman ialah sudut A, sudut B dan sudut C. Iaitu sudut yang berada dalam segitiga. Okey, so sudut pedalaman okey, bagi segitiga, kalau kita tengok rajah yang diberi ini adalah sudut bagi A, sudut bagi B dan sudut bagi C. Okey. So apa fungsi sudut pedalaman ni? Okey, sudut pedalaman mengatakan bahawa jumlah sudut yang ada dalam segitiga A, sudut A kita tambahkan dengan sudut B, kita tambahkan dengan sudut D, jumlah dia adalah 180 darjah. Okey. So untuk pengetahuan awak, sudut pedalaman untuk setiap poligon, ingat tak cikgu ajar itu penhekherb octanondet tu? Ada kan? Pentagon penhekherb octanondet kan? Pentagon 5, hek 6, hep 7, okta 8, nona 9, dekagon 10 kan. Okey, dengan segi 4. So setiap
poligon mempunyai sudut pedalaman yang berbeza. Okey. Sudut untuk segitiga, jumlah sudut pedalaman adalah 180. Untuk segi empat nanti lain. Untuk pentagon lain. Hexagon nanti lain nilai dia. Tak sama. Alright. So kita fokus pada segitiga dulu. Okay, untuk segitiga, jumlah hasil tambah sudut pedalaman bagi segitiga adalah 180 darjah. Okay. Kemudian, sudut peluaran. Apa itu sudut peluaran? D ni. Sudut yang berada di luar segitiga. Ni, D ni. D ni ialah sudut peluaran. Okey, tapi dengan syarat. Okey, dengan syarat. Mana ni? Kejap. Cikgu ambil pembaris. Okey, tapi dengan syarat. Dengan syarat sudut peluaran tu mesti segaris. Okey, segaris dengan. Okey, mesti satu garis dengan sisi. Ni. Okey, mesti segaris dengan sisi 180 darjah. Kalau dia sengit macam ni, kita tak boleh katakan yang ini sudut peluaran, tak boleh. Okey, dia mesti segaris dengan sisi segitiga ni. Yang ni contohnya D, ni E. E pun sudut peluaran juga, sama dengan D. Okey. So, kalau segitiga ada 3 sudut pedalaman, dia mesti ada 3 sudut peluaran. Ni satu lagi. Okey, dia mesti segaris dengan sisi segitiga. F. Tu sudut peluaran. Okey. Sekejap Saya takut ada yang tak boleh nak masuk kelas. Ada. Alright. Okey. Apa sudut peluaran ni? Okey, sudut peluaran adalah sudut yang berada di luar dan okey, nilai sudut peluaran. Okey, so sudut pedalaman ada 3. Sudut peluaran pun ada 3. Sudut D tambah sudut E tambah sudut F. Okey. Sudut peluaran nilai dia 360 darjah. Okey, sudut peluaran untuk semua poligon, tak kisahlah segitiga ke, segi empat ke, pentagon ke, hexagon ke, sampai dekagon ke, sampai 1000 sisi ke, 1,000,000 sisi ke. Okey, jumlah sudut pedalaman kita tambahkan semua, sudut peluaran kita tambahkan semua, nilainya sama, iaitu 360 darjah. Okey, segi empat pun sama, 360 darjah. Pentagon pun sama, 360 darjah. Okey, kita tambahkan yang luar ni, sudut yang luar ni, D, E, F ni, jumlah dia 360 darjah. Okey, so apa kegunaan sudut pedalaman dan sudut peluaran ni? Yes. Okey, kita tengok contoh 3. Okey, cari nilai X bagi setiap rajah berikut. Okey, ada 92, ada 37, ada satu lagi sudut segitiga, tak ada nilai dan dia suruh kita cari. Okey, so bergantung kepada kita. Kita nak gunakan sudut pedalaman ke sudut peluaran. So sekarang ni semua ada dekat dalam kan? Maka kita gunakan sudut pedalaman. Ingat segitiga ada sudut pedalaman dia 180 darjah. So 92 tambah 37 tambah X ni sama dengan 180 darjah. Okay, so macam mana kita nak cari X? X sama dengan, so 180 darjah ni kita tolakkan dengan 2 sudut yang ada ni. 2 sudut pedalaman. Kita tolakkan dengan 37, kita tolakkan dengan 92 darjah. Okey, so sama dengan berapa? Tekanlah kalkulator. 180 tolak 37. Berapa ni? Ali ada kalkulator tak, Ali? Okey, dapat. Berapa? 73. 73? Ya ke 73? 180 tolak 37 tolak 92. Jawapan dia bukan 51 ke?
Cuba kira balik. 180 tolak 51. 30 tolak Satu. 92. Dapat Ah, 51. So dapat 51. Maka dekat X ni 51 darjah. So untuk soalan macam ni markah dia 1 sahaja. Okey, tapi kena tunjuklah atas ni. Alright. Ni untuk sudut pendalaman. Kita tengok soalan B. Okey, soalan B sudut peluaran. Ni nampak ni. Okey, sudut peluaran. X ni dekat luar. So dia sudut peluaran. Okey, jadi ingat tak tadi cikgu kata dia mesti segaris kan? Satu garis lurus kan? So bila satu garis lurus maksudnya apa? Maksudnya semua ni E dengan B ni kalau satu garis lurus apa nilai dia? 180 darjah. Satu garis lurus jumlah sudut dia 180 darjah. E tambah dengan B 180 darjah. So untuk soalan ini maksudnya yang pertama kita kena carilah sudut kat sini. Okey, barulah kita boleh dapat X kan. So saya namakan dia Y. Okey, so kita kena carikan Y dulu. Jadi macam mana nak cari Y? Gunakan sudut pendalaman dulu. Ada 79, ada 28. Okey, so kita gunakan sudut pendalaman 180 darjah. Segitiga sudut pendalaman dia 180 darjah. So tolakkan dengan 79, tolakkan dengan 28 untuk kita dapatkan Y ni. So berapa? 180 tolak 79 28. Dapat 70. Dapat 73 darjah. Maka dekat Y ni 73 darjah. So dah ada ni barulah kita boleh cari X. X dengan Y ni satu garis lurus. Kalau satu garis lurus nilai dia 180 darjah. Okay, so tolakkan dengan 73 darjah. So 180 tolak 73 dapat sama dengan 107. Okey. Ini cara panjang. Okey, ni untuk segitiga. Ada cara pendek. Okey, tapi ni khas untuk segitiga. Khas untuk segitiga saja. Sisi 4 tak boleh guna. Sekejap, cikgu padam dulu. Okey. Tadi saya letak sini Y Okey. Cara pertama kita cari Y dulu. Gunakan sudut pendalaman cari Y. Lepas tu kita cari, barulah kita cari X. Okey, untuk yang kedua ni lagi ringkas. Tapi ni untuk khas untuk segitiga je. Untuk poligon lain tak boleh guna. Okey, so macam mana kita nak buat? Senang je. Okey, kita tak payah cari Y. Tapi kita akan tambah dua sudut yang bukan sebelah Y, sebelah X. So Y ni sebelah X kan? So dalam ni ada 3 kan? So Y ni sebelah X. So kita akan tambah yang bukan sebelah X. So yang bukan sebelah X, dua ni lah. 79 dengan 28. Yang ni tak payah tambah. Yang sebelah X ni tak payah tambah. Jiran dia tak payah. Jiran dia tak payah tambah. So yang kita tambah yang bukan jiran dia. Jiran yang jauh sikit ni. Okay, 79 dengan 28. So X sama dengan kita tambahkan je. 79 darjah tambah 28 darjah. Okey, kita akan dapat jawapan yang sama juga. 107 darjah. Okey, tapi cara dia lebih ringkas. Tapi untuk segitiga sahaja. Okey, segi 4 tak boleh guna cara ni. Segi 4 kena cari dulu sebelah dia, jiran sebelah dia, baru boleh dapatkan X. Nanti kita akan tengok segi 4 pula macam mana. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Untuk cari sudut, untuk mencari nilai X, gunakan sudut pendalaman dan sudut peluaran. 1, ada nak tanya? Saya kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada? Okey, kalau tak ada maksudnya fahamlah. Alright. So, latih diri 9.2B. Okey. So, awak bagi saya, awak pilih soalan mana saya nak buat. Yang lain nanti awak buat sendiri. Kita ambil yang senang lah. Kita ambil senang, kita ambil soalan B lah. Soalan B. A, C, D awak buat. Okay, kita ambil soalan B. Okay, soalan B ni. Okay, soalan B nak cari nilai P.
Okey, kita nak cari nilai P. Okey, so sudut pendalaman ada nilai 43 darjah. Dengan kalau kotak ni berapa darjah ni? Kalau bentuk kotak ni, berapa darjah? Dia tak tulis pula situ berapa darjah. Kalau kotak ni berapa darjah? Kita dah belajar teorem dah itu. Segitiga bersudut tegak. Kalau kotak ni berapa darjah? 90. 90 darjah. Kalau sudut dia ni dilukis kotak macam ni, dia adalah 90 darjah. Dan memang dia takkan tulis 90 darjah kat situ. Dia nak kita tahu sendiri je 90 darjah tu. So, kita ada 43 dengan 90 darjah. So, jumlah sudut pendalaman segitiga 180 darjah. Tolakkan dengan 90 darjah. Tolakkan dengan 43 darjah. So, kita akan dapat jawapan 47 darjah. Okey, 180 tolak 90 tolak 43. Dapat 47 darjah. Alright. Selesai dah soalan B. Berapa markah? 1 markah. Okey. So, kejap lagi awak buat A, awak buat C, awak buat D Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2, saya nak buat yang mana saya buat soalan B jugalah. Okey, soalan B. Okey, soalan B. So, dekat soalan B ni, kita ada 140. Oh, dia dah ada sudut keluaran. Soalan B, dia dah bagi sudut keluaran. Yang dia suruh cari adalah X yang kat dalam ni. Okey, yang dekat dalam tu. Okey, so ada dua cara. Cara cepat satu, cara panjang satu. Okey, kita pergi cara panjang dulu. Okey, so cara yang panjang macam ni. So, mula-mula kita nak cari X. Yang kita ada, yang kotak ni. Kita ada 90 darjah je. Jadi, kalau kita nak gunakan sudut pendalaman, X ni sudut pendalaman kan, sebelah dalam. Kalau kita nak cari sudut pendalaman, mesti kena ada dua nilai. So, yang satu lagi ni kita kena cari. Katakanlah sini Y. Sebab apa kita boleh cari Y? Sebab sebelah dia ada 144. Okay. So, kita cari Y dulu. Garis lurus berapa darjah? Kalau garis lurus, satu garis lurus berapa darjah? Ni garis lurus. 180. Berapa darjah? 180. So, 180. Awak tolaklah dengan 144 tu. So, awak akan dapat 36 darjah. So, Y dah dapat 36 darjah. Dah ada 90 darjah. So, kita boleh gunakan sudut pendalaman segitiga untuk carikan X. So, 180 darjah. Sudut pendalaman segitiga 180 darjah. Tolakkan dengan 36. Y tu. Tolakkan dengan 90 darjah. Okey. So, awak akan dapat 54 darjah. Okey. Tapi kita ada satu lagi cara. Okey, kita ada cara yang ringkas pula. Okey, kejap. Saya lukis balik. Nanti awak tak nampak segitiga dia tu. Saya lukis balik lebih kurang lah. Lepas tu ada sudut keluaran dia. Okey. So, dia ada sudut keluaran dekat sini 144 darjah. Kemudian dia ada 90 darjah. Kemudian dia ada X. Okey. Ingat tak tadi yang ni? Cara ringkas. Mana? Ni. Untuk segitiga je. Kita tambah apa? Yang bukan jiran dia. Ni 79 dengan 28. So, kalau kita tengok dekat sini, Y ni, yang Y yang saya tulis tadi ni, Y ni adalah jiran dia. So, tak terlibat. So, yang terlibat dua ni. Yang bukan jiran. Okey. So, kalau X tambahkan dengan 90 darjah, kita dapat 144 darjah. Okey. X tambah 90 darjah, kita dapat 144 darjah. Maka, bolehlah kita carikan X. Macam mana? 144 ni. Alamak, kenapa pula ni?
Okey, 144 darjah ni tolakkan dengan 90 darjah. Okey, tolakkan dengan 90 darjah. So kita dapat 54 darjah. Sama je jawapan dia. Okey, sama. Ni satu langkah je. Ni kena cari Y dulu baru dapat X. So awak boleh buat dua-dua, tak ada masalah. Jawapan tetap sama. Markah tetap sama, satu markah. Alright. Ada soalan nak tanya? Ingat kalau nak guna yang cara cepat, sudut peluaran cara cepat ni, jiran sebelah tak terlibat. Yang terlibat jiran yang jauh tu. Bukan jiran yang sebelah dia. Okey. So nanti awak buat A, C dengan D. Alright. So sekarang saya bagi awak masa lebih kurang untuk 6 soalan ni. Satu soalan 1 minit. Cuba tak payah lukis Tak payah lukis. Cuba selesaikan soalan A, soalan C, soalan D. Sama juga 2A, 2C, 2D. Satu soalan 1 minit. So 6 minit. Alright. Okay. Cuba buat 6 minit dari sekarang. Sekejap Sekejap. Okay, 6 minit dari sekarang 8.39 kita bincang. Okay, sambil-sambil buat, kalau tak tahu nak tanya, on je mic, tanya cikgu ada je kat sini. Okey ke?
Jangan tidur tau, buat. Cikgu. Ya, Terus bagi jawapan terus bagi jawapan. Dia mesti ada jalan kira lah. Sama macam cikgu buat ni. Ni. Okey. Macam mana nak Tapi bagi jalan maknanya, kira? oh tak apa. Nanti awak semak lah. Sekejap lagi cikgu bagi jawapan. Nanti awak semak. Sama tak dengan Oh. jawapan awak? Okey. Kalau sama pandailah tu. Kalau tak sama pun pandai. Mungkin cuai lah. Mungkin salah kira ke, salah tekan kalkulator ke. Pandai juga. Okey. Okey. Mungkin kalau yang ini susah sikit dekat C dengan dekat D. Dekat soalan 2, yang susah sikit mungkin A, mungkin D. Sebab dia ada 2 X, dia ada 2 P. Kita tengoklah. Okay, pukul apa dah? 2 minit lagi. 2 minit lagi. Ni tanda apa ni? Kalau ada tanda ni. Ni. Tanda ni tanda apa? Siapa boleh jawab? Tanda apa tu? Apa maksud 2 ni? Sama panjang. Sama kaki. Kan segitiga sama kaki, sama panjang. Betul-betul. Okey, so kalau awak tengok kaki awak, ni kaki dia ni, kaki dia. Ni kaki dia. Okey, kaki dia, kaki awak pergi sekolah kasut sama saiz tak? Ke awak pakai satu saiz 8, satu saiz 6? Sama saiz. Sama cikgu kan. Sama saiz kan. Jadi kaki dia ni mesti sama sudut. Dia mesti sama. Ni pun sama. Okey, ni kaki sama, so kaki dia mesti sama. Ni P, kat sini pun mesti P. Ni kaki sama. X sama. Dia mesti kaki, ni mesti ada tandaan macam tu. Tapi dia tak bagilah. Sebab dia dah bagi X kat situ. Sebab tu dia tak tunjuk ni kaki sama. Okey, ni mesti nilai sudut dia sama 2 ni. Alright. Okey. Jom kita semak satu-satu. Okay, kita pergi kepada soalan A dulu. Kita pergi soalan 1A. Soalan 1A. Alright. So, kita nak cari P. Okay, kita dah ada 2 sudut. Kalau dah ada 2 sudut, tak ada masalah lah. P sama dengan 180 tolak 100 tolak 45 darjah. So, kita akan dapat 35 darjah. Awak tanda satu markah. Bagi markah. Okay, B saya dah semak. Kalau tak sama jawapan dan awak tertanya-tanya, kenapa tak sama? Kenapa saya punya jawapan salah? Awak onkan mic tanya. Cikgu, kenapa macam ni cikgu? Okay, soalan C. Kita nak cari P. Macam cikgu cakap tadi, ada tanda ni maksudnya kaki sama. So, kaki dia sama. Ni P, yang ini pun mesti P. Alright. So, sekarang kita ada 2 P. P tambah P, kita ada 2 P. Kita nak cari P je tau. So, jumlah dia 180 darjah. Okay, kita tolak dulu dengan 126. Tadi cikgu cakap mesti ada 2 sudut kan? Tapi kita tak tahu. Ni P, dua-dua kita tak tahu. Dan dua-dua nilai dia sama. So, kita tolak dulu dengan 126 126 darjah. Okay, so 2P sama dengan 54 darjah. So, maksudnya P ni tambah dengan P yang ini, total Cikgu dia Ali tak 54. belajar main game. Okay, so P sama dengan 54 darjah. So 2P, 2 darab P, so 2 pindah jadi bahagi per. Bahagikan 2 sebab dia sama kan. So dapatlah 27 darjah.
Saya tak ulang lagi dah dalam kelas. Saya tak ulang lagi dah. So kalau awak tak faham juga, sama ada awak tanya saya personal ataupun awak tengok balik video ni. Okey, dalam kelas saya tak ulang dah yang ni tau. Right? So kita dapatlah P sama dengan 27 darjah. Masih lagi satu markah. Okay, next soalan D. Soalan D sama dengan soalan C. Kaki sama. Okay, kita nak 2P. So, sama dengan 180 darjah. Tolak dulu dengan 96 darjah. Okay, 2P sama dengan 84 darjah. So, P tambah P ni 84. Tapi kita nak P je. So 84 darjah bahagikan dengan 2. Sebab ni 2 ni 2 darab P. So pindah jadi bahagi per P. So P sama dengan 42 darjah. Okey, untuk soalan yang pertama, siapa yang dapat 3 markah penuh? Tengok sikit. Siapa yang dapat 3 markah penuh? Tulis 3 dekat tepi ni, dekat chat. Tulis 3. Tulis markah. Siapa yang dapat 2, tulis 2. Nak tengok berapa ramai yang dapat 3 markah. Akif. Okay, 3. Kristina 1. Ada masalah tak yang dapat 1 dengan 2 ni? Ada nak tanya tak kenapa tak sama? Ke dah faham? Ada yang dapat 2, ada yang dapat 1 tu. Risau pula saya. So, ada nak tanya tak? Yang Cikgu. dapat 1 markah? Ya. Mana nak tahu dia tolak atau tambah? Macam mana nak tahu dia tolak atau tambah? Yang mana tambah, yang mana tolak? Maksud awak yang mana? D. Soalan D, 1D. Ni 1D. Oh, nak tahu. Okey, jap. Sekejap cikgu buka. Ni conteng sangat dah ni. Dia tak nampak. Macam mana cikgu nak tahu tambah atau tolak? Sekejap Saya besarkan sikit. Okey. Kenapa saya tambah, kenapa saya tolak? Okey, macam ni. Okey. So kita nak cari P, betul? Betul tak? Soalan kata soalan suruh cari P. Okey. So sekarang ni kita ada 2 P kat sini. Nampak? Ada berapa P? Ada 2 P. So kita tambahlah P dengan P ni. Sebab kita nak cari P. P tambah P dapat 2P. Okey. So macam mana nak cari nilai P? So kita kena tahu berapa baki 2 sudut ni. Yang sekarang kita ada 1 je, 96 darjah dia. Okey. So jumlah 96 darjah tambahkan dengan P, tambahkan dengan P, nilai dia 180 darjah. Ni asal dia. Okey, 96 tambah P dapat 180 darjah. So sekarang kita nak cari P ni. P tambah P ni. P tambah P 2P. So yang 96 ni kita pindahkanlah ke sana. Okey, so tambah jadi tolak. So 180 darjah kita tolakkan dengan 96 darjah. So baki daripada kita tolak 96 darjah ni adalah baki P tambah dengan P. Sudut P tambah dengan sudut P. 180 tolak 96 berapa? 84 darjah. So 84 darjah ni maksudnya P ni tambah dengan P ni total dia 84 darjah. Sebab tu kita tolak. 180 tolak ni supaya kita dapat 2 nilai sudut ni P ni. Kalau untuk soalan yang pertama tadi, untuk soalan yang pertama A ni, 1A ni, kenapa saya tolak 180 tolak 100 tolak 45? Sebab 100 tambah 45 darjah tambah P, jumlah dia 180 darjah. Ni, tiga-tiga ni kita tambah.
So sekarang kita nak cari satu ni je, P ni je. Maka kita tolaklah 180 tolak 100, tolak 45, dapatlah P. Tapi dekat sini, okey, kenapa saya tambah P dengan P? Sebab P dengan P ni nilai dia sama. Ada 2 P kat sini. Okey, so 2P sama dengan 84. So P sama dengan 84/2. So jawapannya 42. So P dekat sini 42 darjah, P dekat sini 42 darjah. Sebab kasut sama, nilai sama. Okey. Mungkin awak tengok buku teks Masa awak selesaikan, awak tengok buku teks je. Memang buku teks dia start macam ni, tambah. Memang buku teks dia start 96, tambah P, tambah P. Mana-mana penyelesaian dia akan buat yang ni dulu. Asas yang ni. Okey, tak apa. Boleh juga nak buat yang ni. Tapi saya shortcut. Saya terus yang ni. Nak cari yang kita tak tahu, jumlah semua tolak yang kita tahu sudut tu. Okey, menjawab soalan tak? Siapa yang tanya tadi tu? Jawab soalan tak? Ataupun awak tanya lain sebenarnya? Cepat. Masa cikgu. Senyap pun. Menjawab tak soalan yang awak tanya? Cikgu kenapa yang tolak ada yang tambah? Dah jawab tapi tak faham tu je. Awak tak faham yang tambah yang mana? Contoh yang mana awak kata yang kenapa tambah? Yang ini ke? Keliru tengok dalam buku semua tambah. Oh, yelah tu yang saya cakap. Buku teks dia tunjuk yang atas ni dulu. Yang ni. Okey, saya pergi. Kalau ikut dalam buku teks. Sekejap Okey, kalau dalam buku teks, kata contoh A ni contoh 1A ni, dia bagi tahu awak dulu, dia kata P tambah 100 darjah tambah 45 darjah, jumlah dia segitiga 180 darjah, dia kata. So kita nak cari P ni berapa? Maka yang ini semua dia pindahkan ke sebelah kanan. So P 180 darjah tambah jadi tolak 100, 45 darjah tambah 45 jadi tolak 45 darjah. Itu maksud dia. Betul tak? Dalam buku teks dia tunjuk yang atas ni. Saya tak nak tunjuk yang atas ni. Okey, saya nak terus awak faham. Oh, nak cari P jumlahnya 180 semua. Okey, so nak cari P tolak 100, tolak 45. Dapat baki tu P lah. Yang tu saya nak suruh faham. Okey. So dapatlah 35 darjah. Dalam buku teks memang dia akan tunjuk ni dulu. Okey, memang dalam buku teks dia tunjuk yang tu dulu. Dia nak bagi tahu tiga-tiga sudut ni kalau tambah jumlah dia 180 darjah. So sekarang kita nak cari P. Jadi 180 darjah ni tolaklah dengan dua sudut yang kita tahu ni. 100 dengan 45. Okey, so dapatlah 35 darjah. Okey. Alright, so kita pergi kepada soalan yang kedua pula. Okey, kita pergi soalan yang dua. Soalan 2. Soalan 2A, soalan 2C. Okey, soalan 2A. Kita tengok soalan 2A. 2A. Okey, so ni kaki dia sama. Okey, katalah saya namakan dia Y. So yang ni pun mesti Y. Okey. Jadi untuk cari X, kita kena cari Y ni. Okey, kena cari Y yang ni. Okey, supaya kita boleh dapatkan X. Ni sebab apa dia garis lurus. X ni tambah dengan Y, nilai dia 180 darjah. Sudut pada garis lurus. Okey, sekarang kita kena cari Y. So macam mana nak cari Y ni? Kalau ikut buku teks dia kata Y
tambahkan dengan Y satu lagi, tambahkan dengan 66 sama dengan jumlah dalam segitiga berapa? 180 darjah. So, Y tambah Y, 2Y. So, yang ini kita pindahkan. Sebab tu saya tak suka ajar pindah-pindah ni, nanti awak pening lagi. Kan dah lama tinggal persamaan linear. So, 180 darjah. Tolakkan dengan 66 ni. Okey. So, 2Y sama dengan 180 tolak 66. Kita dapat 114. So, Y sama dengan 114. Y ada 2. So, bahagikan dengan 2. Kita nak 1 je. So, dapatlah 57 darjah. So, Y dekat sini 57 darjah. Y dekat sini 57 darjah. Okey. So, dah dapat jiran dia 57 darjah. So, kita bolehlah gunakan sudut pada garis lurus. Sudut pada garis lurus 180 darjah. So, X sama dengan 180 tolakkan dengan 57 tu. Jiran dia sebelah ni. Tolakkan ni 57. So, dapatlah X. So, berapa? 180 tolak 57. Berapa? 180 tolak 57. 11, 12. 123 darjah. Okey. So, dapatlah jawapan X sama dengan 123 darjah. Okey. Alright. So, jawapan ni 1 markah. Okey. Untuk soalan C pula. Soalan C. Soalan C nak guna cara ringkas ke cara cepat? Kalau cara cepat, cikgu cakap apa tadi? Ni X ni sudut peluaran. Okey, X ni sudut peluaran. So, kalau nak gunakan cara ringkas, okey, kita tambahkan dua sudut yang bukan jiran dia. Yang ini bukan jiran dia, yang ini bukan jirannya. Okey, so X sama dengan 44 darjah tambah 38 darjah. So, kita dapat 82 darjah. Ni cara cepat. Okey, kalau nak guna cara panjang sikit. Okey, kalau nak guna cara panjang. Kalau kita nak guna cara panjang, so kita kena cari jiran dia ni. Ni cara panjang. So, saya namakan jiran dia ni Y. Kena cari sudut Y ni dulu. Y sama dengan, so nak cari sudut Y, gunakan sudut pedalaman. Ni, Y 44, 38. Jumlah sudut pedalaman berapa darjah? Untuk segitiga, berapa darjah segitiga? 180. 180 darjah. So, tolakkan dengan dua sudut ni. Lari pula. Tolakkan dengan 44 darjah. Tolakkan dengan 38 darjah. Okey, 180 tolak 44 tolak 38. Berapa 180 tolak 44 tolak 38. So, dapat kat sini 98 darjah. Okey, kemudian kita dah tahu dah tepi ni 98 darjah. Maka kita bolehlah cari X. Gunakan satu garis lurus. Okey, satu garis lurus 180 darjah. Tolak yang sebelah dia 98 darjah. Okey, so 180 tolak 98 darjah. Dapatlah 82 darjah. So, sama juga jawapan dia. Okey. Kalau ni lagi ringkas. Yang ini panjang sikit. Kena cari jiran dia dulu. Sudut sebelah dia. Okey. Kemudian barulah dapat X. So, dua-dua cara ni boleh. Okey, untuk soalan D last sekali. Soalan D saya buat kat sini Soalan D. Okey, so soalan D. So, diberi 152. Nak suruh kita cari X. Tapi ada 2X ni. Okey.
Dua-dua kaedah boleh guna. Nak guna cara ringkas boleh, nak guna cara panjang pun boleh. Okey. So kita guna cara ringkas dulu Okey, so kita ada 152. 152 ni sudut apa ni? 152 ni. Apa nama dia? Sudut apa? Sudut pedalaman ke sudut peluaran? Keluaran. Sudut peluaran. Sebab apa dia kat luar segitiga. So kalau kita nak guna cara cepat, cuba cakap apa? Jiran dia ni tak terlibat. Yang terlibat dua sudut kat luar ni. Yang jauh sikit daripada dia ni. Okey. So X ni tambah dengan X ni, jumlah dia sama dengan 152. Okey. So X tambahkan dengan X ni, jumlah dia sama dengan 152 darjah. So X tambah X, 2X sama dengan 152. Okey, ni 152 kan? X tambah X ni nilai dia sama 152. So kita kena buat apa? So 152 ni kita kena bahagi 2 lah. Perkan dengan 2. So kita dapat 76 darjah. X. So ni 76 darjah. Yang ini pun 76 darjah. Okay. Ataupun kalau kita nak buat cara panjang sikit. Sekejap. Ni. Okay. Kalau kita nak guna cara panjang sikit, soalan D ni. Okay. Kita cari jiran dia dulu. Kita cari sebelah. Katalah saya namakan dia Y. Okay. So kena cari Y dulu. So satu garis lurus 180 darjah. Tolakkan dengan 152. So dapatlah Y tu jiran dia. 180 tolak 152, 28 darjah. So Y ni 28 darjah. Okey, kemudian kita gunakan sudut pedalaman pula sebab X ni dekat dalam. Okey, sudut pedalaman 28 darjah ni tambahkan dengan X, tambahkan dengan X, jumlah dia 180 darjah. So X tambahkan dengan X sama dengan 180 tolakkan dengan 28 ni. Tolakkan dengan 28 darjah. So X tambah X ni 2X. Jadi 180 tolakkan dengan 28 kita dapat berapa? 152 darjah. Okey, so sekarang ni yang dekat X2 ni 152 darjah. X tambah X 152 darjah. Jadi X sama dengan 152 darjah. So pindahkan 2 jadi per 2. So bahagikan dengan 2. So X sama dengan 76 darjah. Sama je. Okey, cuma cara dia panjang sikit. Okey. Sama jawapan dia. Okey, 76 darjah. 76 darjah. Okey, siapa yang faham cara ringkas ni guna cara ringkas. Kalau tak guna cara panjang ni. Cari sebelah dia dulu, kemudian barulah cari X. Okey, so 3 markah juga. Alright. Okey. Berapa dah kita? 9. Right. Last kali. Okey, ni bentuk gabungan. Dia dah gabung dah. Tadi yang kita buat latihan tadi bentuknya satu-satu je, segitiga ada satu je. Sekarang ni bentuk gabungan pula. Okey, ada dua segitiga ni. Alright. So dalam rajah sebelah PQRS. PQRS ialah garis lurus. Okey, hitungkan nilai X dengan nilai Y. Ni Y. So kita nak cari X, kemudian kita nak cari Y. Aduh. Okey. So untuk soalan sudut ni, okey, memang dia kena gunakan otak. Kita kena fikir sudut mana yang sesuai. Okey, kita nak guna sudut pedalaman ke sudut peluaran. Dan kemudian kita kena linkkan dengan sifat-sifat segitiga. Contohnya ni. Ada tanda segitiga sama kaki ni. Ni, tandaan ni. Apa maksud dia? Maksudnya dekat sini katalah nama A dengan dekat sini sudut dia sama, kaki dia sama. So kita kena faham yang tu, sifat tu.
Barulah kita boleh selesaikan soalan. Okey. Sekejap saya padam. Okey. So, ni boleh je namakan, tak ada masalah. Boleh namakan apa-apa saja huruf. Ni A, ini pun A, sama. Okey. So, maksudnya untuk kita carikan X ni, kalau kita tahu A ni berapa, kita bolehlah cari X. Kita gunakan sudut garis lurus, sudut bersebelahan. Tapi A tak tahu. Tapi kita ada nilai 46 dan 84. So, permulaannya kena gunakan ni. Macam mana kita nak guna? Oh, kita boleh dapatkan A ni. Guna segitiga yang pertama ni. Guna TRS ni. Segitiga yang pertama ni. Okey, segitiga sudut pedalaman dia 46 tambah 84 tambah A ni sama dengan 180 darjah. So, bolehlah kita carikan A. So, A sama dengan 180 darjah. Tolakkan dengan 46 darjah. Tolakkan dengan 84 darjah. Okey, so 180 tolak 46 tolak 84. So, kita dapat 50 darjah. Maka A dekat sini 50 darjah. A dekat sini pun 50 darjah. Kita dah ada dah A ni. Maka, bolehlah kita cari X. Gunakan sudut garis lurus. So, garis lurus 180 darjah. Okay, tolakkan dengan 50 darjah. So, kita akan dapat 130 darjah. So, yang dekat luar ni, X ni, 130 darjah. Okay, maksudnya, memang soalan ni agak mengeliru. Tapi kita kena faham sifat segitiga dan kita kena faham nak guna sudut pedalaman ke, nak guna sudut keluaran. Okay, kemudian kita nak cari Y. Y. Y ni kita nak cari Y. Okay. So, kita sekejap, saya guna ni dah conteng ni, nanti tak nampak. Saya guna yang ni pula. Lain pula ni. Okey. So, sekarang ni dekat X ni kita dah tahu dah nilai dia 130 darjah. So, sekarang kita nak cari Y. Kita ada dua segitiga ni. Okey, macam ni kita nak cari Y. Right, sini kita dah tahu dah. Kita ada, ni A tadi yang kita cari, 50 darjah. Okey, so banyak cara kita boleh gunakan. Yang pertama, tengok yang pertama. Okey, yang pertama, saya boleh dapatkan sudut dekat sini. Okey, kita ada 84 kan? Ni kan garis lurus. So, 180 darjah. Katalah saya namakan sini B pula. So, kita cari B dulu. Okey, B sama dengan 180 darjah. Tolakkan dengan 84 darjah. Kita gunakan sudut garis lurus. Okey, so kita dapat 96 darjah. So, dekat B ni kita dah dapat dah 96 darjah. Okay, next. Okay, next kita boleh cari Y lah. Sebab apa? Dalam segitiga ni, dalam segitiga yang ini, TRQ ni, kita dah ada 50, kita ada 96 dah. So, kita dah ada 2 dah. So, bolehlah kita cari Y. Y sama dengan jumlah segitiga 180 darjah, jumlah sudut pedalaman segitiga 180 darjah, tolaklah dengan 50 darjah. Kemudian tolak lagi dengan 96 darjah. Okey, so 180 tolak 50 tolak 96. So kita dapat 34 darjah. Okey, so dapatlah Y ni 34 darjah. Ataupun satu lagi cara, banyak cara boleh guna. Okey, satu lagi cara, kita dah ada B ni 96. Boleh juga kita gunakan sudut keluaran ni. Sudut keluaran 130. Macam mana nak dapat sudut keluaran? Kita boleh tambahkan yang bukan jiran dia. Yang bukan 50 ni. Okey, yang bukan jiran dia. Y dengan 96. Y ni tambahkan dengan 96. Kita dapat 130 darjah. Ni kita gunakan
nak cari Y, kita pindahkan 96 tu, tambah jadi tolak. So 130 tolak 96, kita dapat jawapan yang sama juga, 34 darjah. Boleh juga. Okey. Ataupun ada satu lagi cara. Kejap saya padam yang ni dulu. Okey, ataupun satu lagi cara. Okey. Saya tulis balik. Dekat sini 50. Tadi 50. Okey, dekat sini pun 50 darjah. Okey, kemudian kita ada 46. Okey, kita boleh gunakan segitiga yang besar ni. Kita boleh gunakan segitiga yang besar ni untuk kita cari Y. Okey. Y kemudian tambah 46, kemudian tambah 50, kemudian tambah lagi 50. Sudut pedalaman. Okey, jumlah ni, tambah yang ini, jumlah dia 180 darjah. So, kita boleh carilah Y. 180 darjah, tolak 50 darjah, pindahkan 50, tolak lagi 50 darjah. Ni dah. Last sekali tolak lagi 46 darjah. Tekan kalkulator. 180 tolak 50, tolak 50, tolak 46. Kita akan dapat jawapan yang sama juga. 34 darjah. So, untuk cari Y sahaja, kita ada cara pertama, kita ada cara kedua, kita ada cara ketiga. Dia fleksibel. Kadang-kadang ada pelajar dia nampak cara yang pertama, ada yang pelajar dia nampak cara cepat, ada pelajar dia nampak segitiga yang besar tu. Okey, tak kisahlah mana-mana pun. Okey, yang penting kita dapat jawapan sama, 34 darjah. So, awak bolehlah pilih mana-mana cara yang awak rasa awak faham. Okey. Alright. So, saya rasa saya nak stop dululah kat sini. Kita buat, saya tak nak masuk segi 4 lagi lah. Saya risau awak pening. Okey, cuba kita buat latihan ni dulu. 2 latihan ni. Saya serahkan pada awak buat dulu. Satu soalan ni saya bagi 3 minit. So, 2 soalan ni 6 minit. Kemudian kita bincang. Alright? Okey, cuba buat sekarang. Okey, cuba buat sekarang. 2 soalan ni. 6 minit dari sekarang. So, sekarang pukul berapa? 9.10. 9.16 kita bincang. Okey, kalau ada nak tanya, boleh tanya. Nak tengok soalan ke, nak tengok jalan kira? Soalan masing-masing ada bawa buku teks tak? Ada kan? Nak tengok soalan ke, nak tengok jalan kira? Jalan kira. Tengok jalan kira. Ni jalan kira dia. Jalan kira cikgu, jalan kira. Ni jalan kira. Sekejap, saya padam ni. Nanti kan awak tak faham ni jelajah dia. Saya biarkan lah. Nanti kan kalau padam kan awak tak faham. Yang ni saya padam yang ni. Ni jalan kira. Soalan masing-masing ada buku kan? Cikgu, salin balik dalam buku tulis ke apa? Tak payah, terus jawab je. Dalam buku. Tak payah salin soalan.
Kau salin dalam buku apa ni? Cikgu Buku muka teks surat tu. berapa cikgu? Surat berapa Kejap. Muka surat 110. 210. 210. Mana? 210. Muka surat 210. Okay. Ada yang tak dapat masuk ke? Kejap. Kejap. Ada kata yang tak dapat masuk. Oh, Putri tak ada Putri keluar ke? Adua. Adua boleh tolong? Ya. Saya buat awak ni co-host Kalau ada yang nak tolong yang nak masuk, awak tolong tekan admit Okey. Kejap. Mana tadi? Sebab saya bila dah buka ni memang tak boleh nak tengok dah tu. Google Meet tu. Ada tak yang nak masuk? Tak ada. Tak bunyi. Okey, dah siap lah. Dah siap ke belum? Alright. So kita tengok soalan yang pertama. Aduh. Kita tengok soalan yang pertama, kita nak cari X. Okay, kita ada dua bentuk segitiga ni. Ni ada orang nak masuk? Ada Dah cikgu. Okay.
Okey, so kalau saya tengok, oh kita boleh gunakan segitiga yang pertama ni. Segitiga kaki sama. Nampak ni? Dia bukan saja-saja dia bagi tahu, nilai yang dia bagi, bentuk yang dia bagi ada maksud dia. Oh, maka kat sini pun X. Jadi, jumlah 68 tambah X ni total dia 180 darjah. So, kita nak cari X. Kita ada 2X. X tambah X ni 2X. Ingat kaki dia sama kasut sama. Alright. So, sama dengan 180 darjah tolakkan dengan 68 darjah. So, 2X sama dengan 112 darjah. So, X sama dengan 112 ni kita bahagikan dengan 2. So, dapatlah 56 darjah. Okay, so X kita dah dapat dah 56 darjah. So, sekarang kita nak cari Y. Okay, so sekarang ni saya tulis dulu sini. 56 darjah. Okay, nak cari Y. Oh, saya nampak. Kita boleh gunakan segitiga besar ni. Kita ada 56. Kita ada 24. Kemudian kita ada 68. Dan kita boleh cari Y ni. Okay, kita gunakan sudut pedalaman segitiga yang besar sekali. Tu ada orang masuk tu dah. Okay, thank you. Okay, so kita nak cari Y. Okay, so kita gunakan sudut pedalaman 180 darjah. Kita tolaklah nilai yang ada tu. 56 ni. Kemudian kita tolakkan dengan 24 yang ini. Kemudian kita tolakkan dengan 68 yang kecil ni. Ni 68 dengan Y ni dia satu sekali ni sebenarnya. So kita tolakkan dengan 68. Okay. So tinggallah Y. Jadi so guna kalkulator, carilah 180 tolak 56 tolak 24 dan tolak 68. So dapatlah jawapannya 32 darjah. So selesailah soalan pertama. Okey, 56 dan Y 32 darjah. Ni 1 markah, ini 1 markah, 2 markah. Okey. Ada soalan tak? Soalan pertama nak tanya. Kalau ada yang guna cara lain, tak apalah, bolehlah. Selagi dapat jawapan 32, maksudnya betul lah tu jawapan awak. Okey, awak boleh gunakan segitiga yang kecil ni. Tapi kena cari sebelah sini dulu. Kena cari yang ini dulu. Yang ni. Katalah ni Z. Kena cari Z dulu. So Z 24 baru boleh cari Y. 180 tolak Z ni tolak 24. Z ni kena cari dulu. Gunakan sudut pada garis lurus dekat S ni. 180 tolak X ni. X ni 56. Okay, baru dapat Z. So dah dapat Z, 180 nanti tolak 24, tolak dengan Z ni. Pun boleh juga. Yang penting dapat 32 darjah. Okay, kita tengok soalan P pula. Okay, sekejap kita tengok soalan P pula. Soalan P pula. Soalan nombor 2 pula. Okay, soalan nombor 2. Kita nak cari X. X ni segitiga kaki nampak tak ni? Dia tanda 2, dia tanda 2, dia tanda 2. Okay, maksudnya apa tu? Segitiga apa ni? Sisi dia semua sama. Maksudnya apa? Segitiga. Kalau sisi sama semua, segitiga apa? Kelas. Segitiga apa? Segitiga sama. Segitiga sama sisi. So, awak kena ingat sifat segitiga sama sisi. Tengok balik. Sifat segitiga sama sisi, sudut dia macam mana? Sudut dia
Sifat segitiga sama sisi. Sebab tu kita belajar sifat tadi tu. Ni. Sudut pedalaman dia ialah 60. Dia takkan berubah. Sama sisi dia sama. 60, 60, 60. Sebab 60 tambah 60 tambah 60, 180. Disebabkan dia sama sisi, maka sudut tiga-tiga dia mesti sama. Okey. So memang awak cari dekat situ, awak takkan jumpa lah. Memang tak cukup lah sudut dia nak cari. Sebab tak payah cari pun. Tulis je. X sama dengan 60 darjah. Dah. Dapat satu markah. Sebab dia segitiga sama sisi. So sini pun 60 darjah. Sini pun 60 darjah. Okey, sekarang kita nak cari Y. Kita nak cari Y. Ni Y. Y ni ada garis. Kalau saya lukis balik ni segitiga yang kecil ni, yang atas ni. Segitiga yang ni. Yang ni. Okey. Kemudian dia macam ni. Ni P. Ni Q. Okey. Kalau ini awak nak guna segitiga yang ni, okey, Y ni bukan sudut keluaran dia sebab dia tak satu garis lurus dengan sisi. Yang garis lurus yang ni dia sambung ni dengan segitiga besar. So Y ni bukan satu garis lurus dengan segitiga kecil ni. So apa yang kita boleh buat ialah senang je. Okey. So sekarang kita ada ni garis lurus ni, PQR ni. Ni semua ni. Ni garis lurus sampai sini. 180 darjah. Okey. So tapi kita tak boleh guna lagi sebab kita tak tahu sudut yang dekat sini. Saya katalah saya namakan dia Z. Kita tak tahu sudut Z tu. Kena cari dulu sudut Z ni. Baru boleh gunakan garis lurus ni. Okey, kita tengok segitiga kecil ni. Segitiga kecil ni kaki sama. Okay, bila kaki sama, sini pun Z juga. Okey, so kita ada 2 Z. So 180 darjah. Kita tolakkan dengan 118 darjah. So 2Z sama dengan 62 darjah. Maka kita nak Z je, sebelah je. Kita nak kasut sebelah je. Sebelah lagi kita tak nak. So kita bahagikan dengan 2. So dapatlah 31 darjah. Maka Z ni kita dah dapat dah 31 darjah. Barulah kita boleh cari Y. Gunakan satu garis lurus. So satu garis lurus 180 darjah. Tolakkan dengan 60 darjah ni. Kemudian tolak Z tadi. 31 darjah. So tekanlah kalkulator. 180 tolak 60 tolak 31. So dapat 89 darjah. So ni 89 darjah. Selesai. Dapat lagi satu markah. So dapatlah 2 markah. Okey. So maksudnya pelbagai soalan, pelbagai bentuk, pelbagai cara nak selesaikan dia. Cuma kita kena fikir, kita nak guna segitiga yang mana, kita nak guna sifat sudut yang mana, segitiga pada garis lurus, sudut pada garis lurus ke, sudut pedalaman segitiga ke, ataupun kita nak gunakan sudut peluaran segitiga. Okey, dan setiap satu jawapan kadang-kadang sampai 3 kaedah kita boleh gunakan. Macam yang cikgu tunjuk contoh tadi kan. Ada 3 kaedah kita boleh gunakan. Okey, cikgu rasa cikgu tak nak masuk sisi 4. Okey, nanti kita akan jumpa lagi kelas online kita. Mungkin hari Selasa malam. Okey, Selasa malam cikgu kat KL lagi tu. Okey, kalau free cikgu boleh. Cuma cikgu nak awak buat mahir diri 9.2 ni. Okey, awak tak perlu salin soalan. Awak hanya buat jawapan sahaja. Okey, buatlah nombor 1. Kenalkan pasti jenis. Nombor 2 ni tak payahlah. Bilangan pasti simetri pun tak payahlah. Okey, buat soalan nombor 3, soalan nombor 4, soalan nombor 5. Ni susah-susah sikit ni. Cuba awak buat. Okey, soalan nombor 3, soalan nombor 4 ni guna tak? Oh, tak payahlah 4 ni. Sebab kita tak belajar bab 8 lagi ni. Kena belajar bab 8 dulu. Jadi buat soalan nombor 3. Sikit sangat pula satu soalan.
Soalan nombor 1 ni paksi simetri. Paksi simetri ni dengar sini. Paksi simetri ni kalau dia segitiga sama, okey, kalau dia segitiga sama, okey, maksudnya kita boleh bahagi 2. Alah, tak cantik pula. Katalah ni segitiga sama. Segitiga sama sisi. Okey. So, kalau segitiga sama sisi, dia ada 3 paksi simetri. Paksi simetri tu maksudnya kalau kita bahagi 2, okey, dia boleh bahagi sama rata. Tak terlebih. Kalau kita lipat kertas segitiga tu, dia tak ada lebih, tak ada kurang. Dia sama ngam-ngam je. Okey, jadi kalau untuk segitiga sama sisi, semuanya sama, dia ada 3 dia ada 3 paksi simetri. Okey, ni yang pertama. Ni yang pertama. Kemudian ni yang kedua. Kemudian ni yang ketiga. Lebih kurang lah. Ni yang ketiga. Okey, kalau segitiga sama sisi, ada 3 paksi simetri. Kalau kita lipat, dia tak ada kurang, tak ada lebih. Sama je. Okey, kalau segitiga sama kaki, kaki dia sama. Kaki dia sama, dia hanya ada berapa agak-agak paksi simetri? Dia hanya ada 1 je paksi simetri. Okey, kalau yang ini awak lipat tak boleh, tak sama. Tak jumpa bucu dengan bucu. Tak boleh bagi sama rata. Kalau sama kaki, hanya ada 1 sahaja. Hanya ada 1 sahaja paksi simetri. Kalau segitiga tak sama langsung, semua sisi tak sama, tiada paksi simetri. Okey, so segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, ada 3 paksi simetri. Segitiga sama kaki, ada 1 je paksi simetri. Okey, so dia nak suruh awak kira A ada berapa paksi simetri, B ada berapa, C ada berapa, D ada berapa. Okey, bolehlah nombor 1 ni buat paksi simetri. Okey, kemudian soalan yang kedua ni nak tahu jenis segitiga ni berdasarkan sudut. Segitiga sama kaki ke, segitiga kena pasti jenis tetap segitiga sudut cakar ke, segitiga sudut tirus ke, kan ada nama dia, nama-nama segitiga. So boleh buat nombor 2 pun boleh buat. Nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 lah. Nombor 4, nombor 5 ni kena belajar garis selari dulu. Bab 8 dulu. Alright, so nanti 1, 2, 3. Nanti hari tengoklah kalau hari Selasa, nanti hari Selasa pagi tu cikgu bagi tahu. Okey, ada kelas ke tak malam Selasa tu. Okey, nanti kita bincang soalan 1, soalan 2 dengan soalan 3. Alright. Kemudian nanti kita akan pergi kepada sisi 4 pula. Cikgu rasa tak sempat ni sudut pedalaman sisi 4. Okey. Okeylah, ada soalan nak tanya? Untuk 2 soalan ni, soalan 1 dengan soalan 2. Ada nak salin dulu ke? Screenshot je lah jawapan dia. Nak ulang kaji. Okey, screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Ni pula. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian buat soalan mahir diri 9.2 soalan 1, soalan 2 dengan soalan 3. Okey. So ada soalan nak tanya sebelum kita tamatkan kelas kita? Tak ada cikgu, tak ada. Laju Christina jawab tak ada. Tak ada Okay, kalau tak ada nanti insya-Allah kita cuba jumpa pada hari Selasa untuk kita habiskan bab 9. Untuk hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, mana-mana kelas yang terlibat, sila pergi makmal komputer. Saya tak ada. Okey, dan kita akan masuk bab 8.
Okey, bab 8. Jangan keliru pula dengan bab 9. Bab 8 pun belajar sudut juga. Tapi bukan sudut pada poligon, sudut pada garis. Okey, so nanti kita akan tengok bab 8. Okey, itu sahaja daripada saya. Kalau tak ada soalan, kejap terima kasih semua yang hadir. Yang tak hadir boleh tengok dalam nanti dalam YouTube.